وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang-orang kafir membuat perancangan untuk memenjarakan kamu atau untuk membunuh kamu atau untuk menghalau kamu keluar daripada Mekah. Mereka semua merancang dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga merancang, dan Allah lah sebaik-baik yang merancang. Muslimin muslimat adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurniaannya, kita pada pagi ini masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan kehidupan kita sebagaimana biasa. Kalau kemarin kita sehat, hari ini pun alhamdulillah kita sehat. Kalau kemarin kita boleh buat kerja pergi mari, hari ini pun alhamdulillah kita boleh buat kerja pergi mari. Peluang ni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beri pada semua orang. Ada orang yang kemarin sehat, hari ini tak boleh bangun. Ada orang yang kemarin boleh buat kerja, hari ini jadi lembek. Ada orang yang kemarin hidup, hari ini mati. Kalau tanya orang yang mati, orang yang sakit hari ini, orang yang tak boleh buat kerja jadi lembek, nak ke lagu tu, nescaya dia tak sih belakang. Nak ke boleh sakit? Tak sih. Tapi Allah Ta'ala telah mentakdirkan lagu tu. Kita Allah Ta'ala masih pilih segar bugar, boleh buat kerja macam biasa. Lebih pada tu, kita mengisi kehidupan, kesihatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dengan amal-amal soleh serupa dengan kita mari mengisi ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini sebagai pembuka bicara, sambil-sambil kita menunggu kedatangan Al-Fadil Al-Ustaz Azhar Idrus, pendakwah sejuta ummah yang kita semua kasihi. InsyaAllah beliau akan bersama kita sekejap masa lagi. Hamba mengisi ruang yang ada, ingin bercerita pada adik kakak satu kisah yang mungkin kita sudah dengar dan ramai lagi yang mungkin tak biasa dengar. Kisah berkenaan dengan seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah adik kakak dalam Islam, khususnya dalam peristiwa hijrah, mempunyai satu kisah yang amat menarik. Dan berkebetulan kita ni baru masuk bulan Muharram, dan bulan Muharram kita sahulah dengan sambutan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amat ambil peluang nak sebut cerita hijrah Ummu Salamah. Nak cerita hijrah Nabi kita dengar sama-sama dah. Hari ni kita dengar cerita hijrah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adik kakak, nama dia Hindun. Nama dia Hindun. Dia anak kepada seorang ketua kabilah Makhzum. Kabilah dia nama kabilah Makhzum. Ayah dia ni salah seorang daripada pemimpin kabilah Makhzum. Ayah dia seorang yang cukup pemurah, seorang yang cukup pemurah, sehingga digelar sebagai Zadur Rakib. Zadur Rakib ni maksud bekalan orang yang bermusafir. Maksudnya kalau kita pergi jalan jauh, ayah dia ada sekali dengan kita, kita tak usah pusing bab pitih mah.
Berti Merapuh ayah dia bayar, berti Gombok ayah dia bayar, berti mana pun 3 hari jalan, 3 hari ditanya oleh ayah kepada Ummu Salamah. Dia tak kisah, dia seorang yang jawad, orang yang cukup pemurah. Nak cari payah adik kakak zaman kita lah ni. Kita kalau jalan jauh sebutir kereta pergi Kuala Lumpur 4 orang. Berti mula-mula Merapuh A bayar, kau mana? Berti Gombok B pula bayar. Siapa makan malam tu C pula bayar. Kalau duk main A yang bayar, aku semua lepas aku siap lah. Sekali niah aku jalan dengan puakmu 450 dak dah. Mana? Anak kau bukan dia 3 hari aku seorang. Tu kita, bukan ayah Ummu Salamah. Ayah Ummu Salamah ni gelar dia Zadur Rakib, bekalan orang-orang yang bermusafir. Kalau orang mari jalan jauh, berhenti di rumah dia akan sambut, dia akan layan, dia akan entertain dengan sebaik mungkin, bui segala apa yang dihajati oleh orang-orang yang bermusafir. Tu ayah dia. Adapun suami dia, nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Suami kepada Ummu Salamah, nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah ni adik kakak antara orang yang terawal masuk Islam, sehingga ulama sejarah kata top 10 ni kedai dalam senarai ke-10 terawal masuk Islam. Hak mula-mula masuk Islam Khadijah radhiyallahu taala anha dari kalangan orang Tino, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan orang lelaki, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dari kalangan budak-budak, Bilal bin Rabah dari kalangan hamba sahaya. Tak siapa 5 ni orang ni. Antara nama yang masuk Islam awal-awalnya Abdullah bin Abdul Asad, suami kepada Ummu Salamah. Dan bila suami masuk Islam, maka dengan sendiri otomatiknya dia kata bini dia ni Ummu Salamah masuk Islam sekali. Ummu Salamah ni masuk Islam. Adik kakak, pada permulaan dakwah Nabi SAW, orang-orang yang terima Islam ni menerima nasib yang cukup dahsyat. Kenapa? Kerana kafir Quraisy, kerajaan Mekah pada ketika tu kerajaan Mekah pada ketika tu isytihar perang kepada orang yang turut agama Nabi SAW. Sebab tu 3 tahun pertama adik kakak, dakwah Nabi secara sirriyah, secara senyap-senyap ni, membisik-bisik, tidak masa kelar lagi lah. Nak ceramah pun tak ada poster main bisik-bisik kau senyap. 3 tahun ni lama. Tak siapa 40 orang masuk Islam, tak siapa 40 orang. Kenapa? Campur dengan takut ni, campur dengan orang panggil ugutan daripada kerajaan kafir Quraisy pada ketika tu. Kita dapat dengar cerita keluarga Ammar bin Yasir. Ammar, ayah dia kena bunuh, mak dia kena bunuh, adik-beradik dia kena bunuh, tinggal dia kelik-kelik adik kakak. Kita dengar cerita Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuan dia kerana turut Nabi Muhammad. Dipecak baju, suruh tidur tengah-tengah padang pasir, ambil batu rembah atas dada. Ish adik kakak, kita tengah panas jalan atas tar ni tak sanggup dah. Kawan, boleh katalah pada pasir tu super tar kita je lah. Tengah hari panas, cupcak selipar, tak boleh jalan, dia berjoget titah panas. Apa tak lagi pecah baju, tidur atas tar, rembah batu besar atas dada. Ni benda-benda yang dialami oleh orang-orang pada permulaan Islam, termasuklah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Sehinggalah adik kakak cerita dia ni Nabi SAW membenarkan para sahabat hijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama dalam Islam ni ialah hijrah ke Habsyah di Afrika. Habsyah dipimpin oleh seorang raja nama An-Najashi yang beragama Kristian. Walaupun An-Najashi ni tak masuk Islam, bila dia terima rombongan daripada Mekah orang Islam ni,
bila dia pergu ajaran Islam dengan ajaran Kristian dia hak asal ni tak banyak beza. Lebih kurang serupa, moga sama-sama mari langit. Rekah cerita An-Najasyi melayan orang Islam di Habsyah ni dengan baik. Walaupun cubaan Abu Jahal mari hantar puak dia, mari kecek Raja An-Najasyi supaya hantar balik orang Islam ni ke Mekah, tapi tidak dilayan oleh Raja An-Najasyi. Itu cerita panjang, aku nak perekah. Ketika orang Islam duduk di Habsyah ni, mari berita kata Mekah ni berubah dah. Kerajaan Mekah ni telah berbuat baik dengan orang Islam di Mekah. Umar Al-Khattab masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Orang Islam ni boleh hidup dengan baik. Hak tu berita hak siapa? Berita hak siapa kepada orang Islam hak ada di Habsyah ni lebih kurang kamu tak ingat berapa jumlah dia. Jadi bila berita tu siapa, keinginan nak balik semula ke Mekah dan dia kata membuak-buak. Lah orang kata hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Bagaimana? Lebih baik? Lebih baik ke? Hujan emas, hujan batu. Hujan emas. Dia mau nak batu ambil pergi. Orang tua kata lebih baik hujan batu negeri sendiri. Tak serupa adik kakak duduk tempat orang dengan duduk tempat sendiri. Hak ni hak kita kena faham. Bab hijrah ni kita kena faham. Hijrah Nabi dan para sahabat ni, baik ke Habsyah ke baik ke Madinah ke, hijrah ni maksud tinggal serba-serbi. Bukan hijrah ni bermaksud pindah. Pindah tu kita lon ni kita pindah lah. Duk Kota Baru, tukar kerja Geri, pindah habis apa nama ni, barang-barang pergi Geri. Hak tu pindah rumah, bukan hijrah. Nabi dan para sahabat hijrah ni adik kakak tinggal habis tu Kulkah. Bukan tak saya ke harta, bukan tak saya ke apa nama tanah air, bukan tak saya ke rumah tangga, saya. Tapi nak buat mana? Nak agak adik kakak, nak jaga agama ni, nak jaga agama. Akhirnya adik kakak, kejar mata rapat, tinggallah harta, tinggallah keluarga, tinggallah kapul amin. Supaya kita lah ni amo semua buat sebut contoh kita lah ni. Kita hak asal Kota Baru ni kata duk kapung mana cerai ke mana ke kapung amo lah mudah. Duk rumah hak mula cik tinggal. Rumah kita duk lah ni rumah hak mula cik tinggal. Rumah lama lah, rumah lama. Atap merah lagi. Seling pun tak ada. Alai kat atas ni selai kat tu, selai kat ni, sarang laba penuh. Kalau cucu klik jaga-jaga, takut nak tidur di bilik. Tak jenis tidur. Dia kata takutlah ya, macam rumah hantu. Ya rumah kita ni macam rumah hantu. Macam rumah hantu kat Limah. Takut. Nak mandi ni bilik air nyelok pun tak ada. Pakai sandal dengan beledi. Rumah kita lah ni, nak banding dengan rumah anak kita beli di Putrajaya Haid. Anak kita kerja Putrajaya beli rumah sana 360,000 adik kakak. Nak banding dengan rumah kita ni jauh jelak lah, jauh jelak. Dia bukan tak panggil kita, marilah ya. Duduk rumah kita Kuala Lumpur tu, duduk rumah pun sorang ya, mok-mok pun tak ada dah. Muka baru mati bini. Apa nak tanya adik kakak, anak kita ajak hidup Kuala Lumpur, kita nak hidup ke tak? Nak tanya, duduk ke tak? Tak. Walaupun rumah dia hebat nak banding dengan rumah kita. Rumah dia no ekor jak pada muka tangga, rapat dapur, pak dah jambai ekor. Nak berok payah sejuk. Rumah tu hak Putrajaya tu hebat. Masuk jambai aja paik ni dua, biru merah. Hijau tak ada lah, dia buat apa?
Dengan kata menatai biru pak jambe ada. Kau mana? Nak basuh merah, ambil hak merah. Pulah pahit merah. Bertepik le jambe. Dia tak tahu kau biru tu air sejuk, merah air panas. Darah. Walaupun hebat, kita tak seduk. Habis tinggi jati sekolah, gila. Nak main dengan cucu, cucu nak main dengan Tok Bah. Gi mesti cuti sekolah. Berapa hari dia agak-agak? Hari tina apa hari? 3 hari orang tina tu. Mana? Habis teruk gila seminggu. Ayah dia tak boleh dah 3 hari suruh beli tiket. Ambil piti aku ni lemah beli tiket kena klik ni. Allah gaduh baru mari nak klik dah. Mu tahu apa dia lembu aku hidup mampu padan tahu. Sabit lembu lalu. Pada hati ingat kedai bujang. Dah meyah tu. Mana? Tu nak sebut hujan mah negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Kalau kita rasa saya kata rumah tangga, tanah air. Zaman Nabi sahabat pun lagu tu lah dia kata. Ummu Salamah dengan Abu Salamah sahabat lain duduk di Habsyah, terima cerita Mekah ni merah dah. Oh, bergelepar nak balik. Balik-balik adik kakak, rupa-rupanya sebaliknya berlaku. Orang Islam masih lagi ditindas. Orang Islam masih lagi dianiayai, dizalimi oleh kerajaan Mekah pada ketika itu. Allah jahatlah. Adik kakak serupa. Lah ni pun serupa kau mana? Kerajaan pusat bila kerajaan Kelantan tak serupa, tak belaga angin, tak belaga daun dengan dia. Kerajaan pusat ni kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Kelantan kerajaan PAH, tak belaga daun. Akhir apa dia tawak kita adik kakak. Jalan kada ni. Serupa kada dengan kerajaan Kapi Qurrah itu. Lebih kurang. Mana? Kerajaan Kapi Qurrah dia marah ke Nabi Muhammad sebab tak belaga daun. Nabi Muhammad dengan puan dia ni Islam, dia ni semua berhala. Tak belaga daun. Akhir apa dia tak buat. Dia buat macam-macam. Lah ni kerajaan pusat Barisan Nasional, kerajaan Kelantan ni kerajaan PAH, tak belaga daun. Gapo dia tak buat kita. Hak sepatut airport besar lama dah dia tak besar. Hak sepatut lebuh raya boleh buat dah dia tak buat. Hak sepatut royalty dia bagi dia tak bagi. Sumpah kada weh. Hak mana yang tak sumpah tu klik-klik ya. Walaupun aku kecek ya. Bila ada orang ni hijrah, bila ada orang hijrah adik kakak tinggal Mekah, dia orang rekod cerita ada molek dah kerajaan Mekah lah ni comel dah, buat adil dah gini-gini. Supaya lah ni kalau kita kelih TV 1, TV 2 kat duk cerita hal baiknya kerajaan pusat di Kelantan. Macam-macam dah peruntukan kerajaan pusat, we've got ni, gapo dia tak bui. Padahal hanya menipu apa belakang. Supaya juga ni bila orang hak hijrah ke Habsyah balik ke Mekah, tengok-tengok kerajaan masih lagi, keadaan masih lagi sama. Baik, ringkas cerita Nabi mengizinkan sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila ada perintah hijrah ke Madinah adik kakak, antara orang terawal nak hijrah ke Madinah ni ialah Abu Salamah dan isteri dan juga anak dia, 3 beranak ni. Abu Salamah, Ummu Salamah dan anak kecil nama Salamah. Kita dengar gapo dia hak Ummu Salamah cerita. Qalat Ummu Salamah, "Lamma 'azaba Abu Salamah 'ala al-khuruj ila al-Madinati, a'adda li ba'iran, thumma hamalani 'alayhi wa ja'ala tiflana Salamah fi hijri wa madha yaqud min al-ba'ira wa huwa la yalwi 'ala shay'." Bila tu laki aku, kata Ummu Salamah ni, Abu Salamah ni bertekad nak hijrah, dia pun pergi beli seekor unta, seekor unta hak molek, dia ambil aku dengan anak aku, dia tak atas unta, dia nya pakai pegang tali unta, nyok heret, tak heran apa-apa. Tak heran dah rumah hak tinggal, harta rumah hak tinggal, TV baru beli 50 neci, siap dengan home theater. Kereta hak tak habis installment lagi. Tak cara dah. Yang penting aku nak hijrah ke Madinah. Ni arahan Nabi. Heret dia kata. Siapa di satu tempat dia disekap oleh anak beranak dia. Ummu Salamah cerita ni, wa qabla an nafsila an Makkah ra'ana rijalun min qaumi Bani Makhzum fatasaddu lana wa qalu li Abi Salamah in kunta wa qad ghalabtana ala nafsik fama balu imra'ataka hadhihi. Ummu Salamah kata siapa tak ada siapa tubik Mekah, tak ada siapa tubik Mekah kena sekap, kena roblok kepada beberapa orang daripada anak beranak dia, anak beranak Ummu Salamah. Dia kata pada tok lelaki Ummu Salamah ni, kata
mu nak pergi mana mampu gilah mu, tapi mu kena ingat bini mu tu anak beranak aku nak ambil bini mu nak pergi mana pergi. Usaha cuba nak pisahkan Ummu Salamah dengan tok laki dia. Mu nak pergi masuk Islam, mu nak pergi turut Muhammad, mampu gilah mu, gilah kau melani noh mana kau bumi mana mu nak pergi, tapi bini mu tu mu kena ingat anak beranak aku, bini mu tu adik aku, bini mu tu sepupu aku, tinggal bini mu mu pisah dia. Siapa nak wi dia kakak kau mana cakap nak wi mudah-mudah bini kita, oh bergomo halah Abu Salamah yang heret Ummu Salamah ni dengan anak kecil yang awak lagi. Terpisahlah tok laki dengan bini dengan anak ni. Tok dia sampai di rumah tengah jalan, anak beranak tok laki dia pula tengok dipisah kisah kelamin ni. Hak Tina bawa anak kecil, dia kata tak boleh jadi. Kalau mu boleh rapah hak Tina ni, mu kena ingat anak dia tu anak beranak aku pula, anak dia tu keturunan aku. Katanya anak beranak tok laki dia ni, dia ambil pula anak kecil, dipisahkan pula daripada Ummu Salamah. Lah ni pisah tiga. Abu Salamah menuju ke Madinah, Ummu Salamah balik rumah anak beranak dia, anak kecil ni anak beranak tok laki dia wala balik rumah. Tiga pisah adik kakak, tiga pisah. Cuba kita bayar lagu mana anak kecil tengah-tengah sedak duk gorang kau mana. Kita balik di rumah Abi balik. Oh, kita dapat kerja dia telefon, Abi nak balik bila, pakai berhenti ngajak klik selalu. Mana anak tu anak sore, hamba tahulah muka-hamba anak baru sore. Mana bini pun sore tu. Mana hamba tahu hamba bini sore baru. Terpisah dengan bini, terpisah dengan tok laki, terpisah anak dan lain. Ummu Salamah ni cerita dia kakak, dia cerita start daripada perpisahan tu. Dia duduk rumah dia ni, tiap-tiap pagi dia tubik ke tempat dia dipisahkan dengan tok laki dia tu. Dia teriak pak malam, duduk tempat tu teriak ingat kau tok laki, ingat kau anak, sampai ke malam dia teriak. Kelik pula di rumah, tidur pagi esok pergi pula tempat tu, teriak pula. Berlalu benda ni selama setahun. Duk main teriak pagi gelap ni selama setahun. Tapi mujur tak jadi Pokasim selamat, tidak buta. Mana sehinggalah dia kata Ummu Salamah ni cerita, wa mundu dhalika al-yawm ja'altu akhruju kullu ghadatin ila al-abtah fa ajlisu fil makan alladhi shahida ma'asati wasta'idu surat al-lahazat allati hila fiha baini wa baina waladi wa zawji. Dia kata sejak daripada peristiwa dia dipisahkan, aku tiap-tiap pagi aku tubik ke tempat nama Abtah, aku duduk situ, aku ingat balik apa yang berlaku ketika saat-saat aku dipisahkan dengan anak aku dipisahkan dengan tok laki aku. Berlalu dia kata setahun benda tersebut, sehinggalah satu hari ada seorang anak beranak dia mari jumpa pok dia lah, mari jumpa pok Ummu Salamah. Dia kata aku sial kelih ke anakmu tu setahun duk teriak ginilah, mu lepas gilah. Cadangan siapa? Cadangan salah seorang anak beranak dia. Mu lepas gilah anakmu nak setahun duk teriak bukan dia, kuruh kering tak boleh buat apa ni. Adakah cerita keluarga dia benarkan? Ginilah Ummu Salamah, dah mu teringat sangat kau tok lakimu ke anakmu, gilah. Bila dapat kebenaran keluarga selepas tahun terpisah, dia tanpa buang masa terus menuju ke rumah anak beranak tok laki dia untuk pergi minta anak dia. Sampai rumah anak beranak tok laki dia kata, aku keluarga aku lepas dah, benar ke aku pergi ke Madinah, aku nak anak aku Salamah. Anak beranak tok laki dia berkelih sial builah anak kecil. Cuba bayar dek kakak, seorang orang Tina ada anak kecil dukung lagi, dukung naik atas huta, dua beranak tak ada lolo. Start daripada Mekah dekat jalan nyok tak ada orang temek nak pergi mana? Nak pergi ke Madinah.
Kalau kita lah ni boleh ke adik kakak? Berani ke kita? Bawa anak kecil nak pergi tempat tok lelaki jauh tu. Tapi dia azam yang kental sampai nak hijrah nak temu Nabi, rindu ke tok lelaki lagi. Dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kok mana pun Allah Taala akan jaga aku. Dua beranak merentasi pada pasir. Tak mikir nak cari orang teman, tak mikir nak cari kereta tambal, kau tak mikir nak cari no. Dua beranak merentasi pada pasir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adik kakak, Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menzalimi hamba dia. Nak jadi kau cerita siapa di Tan'im. Tan'im ni mana tempat kita niat ni. Dia keluar daripada Mekah siapa di Tan'im, tak jauh daripada Mekah ni. Siapa di Tan'im, dia jumpa dengan seorang hamba Allah. Dia jumpa dengan seorang nama Allah, nama dia Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ni kafir lagi masa tu. Uthman bin Talha ni kafir lagi. Dia masuk Islam akhirnya, tapi masa ni dia kafir lagi. Dia tengok ada dua beranak naik motor gede. Dia kata aku macam kenal ya dia ni. Dia pergi dekat tengok Ummu Salamah. Allah. Dia tanya, ila aina ya bint Zadir Rakib? Wahai anak kepada Zadir Rakib, gelarai kepada ayah Ummu Salamah. Mau pergi mana dua beranak gede-gede? Maka kata Abu Ummu Salamah, uridu zawji fil Madinah. Aku nak pergi tempat tok lelaki aku di Madinah. Awama ma'aki ahadun? Tanya Uthman, tak ada orang lain kau lagi? Mula beranak aku ni? Dia kata, la wallahi illallah summa bunayyi hadha. Dia kata, ada bersama aku anak aku hak kecil ni, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah qala wallahi la atrukuki abadan hatta tablughi al-Madinah. Dia kata, demi Allah, kata Uthman, demi Allah aku tidak akan biarkan kamu jalan dua beranak je ke Madinah. Aku akan temankan kamu sampai ke Madinah. Sia ni sia, padahalnya bukan nak upah ke apa ni dok, tapi sia kelih kau orang tina dengan anak kecil nak jalan jauh ni, tak apalah aku teman. Dia kata Ummu Salamah cerita sepanjang perjalanan aku duduk di Mekah di Tan'im sampai ke Madinah ni, aku tak jumpa lagi seorang orang yang cukup baik sepanjang perjalanan berbanding dengan Uthman bin Talha. Kafir. Dia kata jalan tengah jalan tak kecek sepatah, tak paling kelih nah pada Ummu Salamah. Siapa tempat untuk berehat, dia menurunkan unta, dia undur ke belakang, suruh Ummu Salamah turun. Bila Ummu Salamah turun, dia ambil unta, dia pergi tok lain, dia berehat tempat lain. Ummu Salamah beri ruang kepada Ummu Salamah untuk berehat nak wipek anak kau, nak buat gapo kau, dia pergi duduk lain jauh tempat tu. Bila sudah berehat, dia mari, dia suruh Ummu Salamah naik, dia naik unta, dia heret pula. Maknanya sepanjang beberapa hari perjalanan ni tidak ambil kesempatan sikit pun ke atas Ummu Salamah. Adik kakak ni penting ni, dalam Islam aja seorang orang tina ni tak boleh bermusafir tanpa mahram. Batu Saudi nak pergi Mekah tak ada mahram, dia tak boleh. Takut berlaku sesuatu dalam perjalanan. Adik kakak, amun nak sebut learning, Allah lama kita kadang-kadang rusing kali. Budak-budak ni lah, budak-budak universiti ni, hok duduk di universiti, duduk di asrama, dalam kelas caput tina jatah satu hal, luar kelas buat study group satu hal. Ni malam-malam tu bik makan, hok jatah ada kereta, hok jatah 3 orang ajak saintina 2 orang, ataupun hok jatah 2 orang ajak saintina 3 orang, tu bik pergi makan. Dak kedai makan lah ni 24 jam. Pukul 2, pukul 3 hamba ni kelik ceramah tengah-tengah malam. Kena berhenti kedai dia kakak. Ada ya budak-budak muda. Kita cek budak-budak ni nampak muka tu terpelajar. Ni mesti budak you ni sebab you tepi tu ya. You ada tepi tu. Tubik makan tengah-tengah malam. Ni apa cerita ni? Jangan bermudah-mudah kita ni nak naik kereta dengan orang jatah. Orang jatah pula jangan bermudah-mudah nak bawa orang tina naik kereta. Ramai-ramai ustaz, ramai-ramai apa? Ramai-ramai saya tengok ramai. Kau mana? Kalau mu 2 orang tina jatah, saya tengok ada. Ni tina 3, jatah 2, 5, 10 saya tengok ada.
Nabi sebut kan, tidaklah berdua-dua lelaki dan perempuan kecuali yang ketiganya setan. Hak dah mung dua orang setan seorang. Lah ni mung lima. Setan 3 4 ada duduk tengah-tengah. Duduk jolok, duduk hasuk supaya ambil kesempatan terhadap kelemahan orang tin. Tak orang tina dia kata, duduk pula ke mana? Jatuh dua, hak bawa kereta jatuh. Hak tepi ni tina. Belakang ni pula tina duduk kiri kanan, hak jatuh tengah. Oh, sedang molek. Ya susung tu gila dah. Mana? Ya susung duduk atas kereta tu jeng dah. Allah. Kalau hok jatuh dua depan, tina belakang 3 teh. Ni tak. Depan jatuh, tepi tu mesti gawe dia. Belakang ni hok tina duk tepi nela ni, berebut duk tepi nela. Hok jatuh tengah sorang. Hok sedang molek kiri kanan boleh makan. Uthman bin Talhah ni masa ni kafir lagi ni. Dia melihat seorang perempuan yang tidak ambil kesempatan. Dia bawa beberapa hari sampai ke Madinah. Dia tidak ambil kesempatan. Sampai di Madinah, di Quba ni pinggir bandar Madinah. Dia kata di sanalah suami kamu berada. Pergilah kamu pada suami kamu. Dia paling punggung nyok balik semula ke Mekah. Tak ada minta tambah, tak ada minta ngupuh, tak ada minta gapo. Maka dia kata kembalilah Ummu Salamah ni kepada suami dia. Habis cerita hijrah Ummu Salamah. Semasa berada di Madinah berlaku perang Badar. Abu Salamah menyertai perang Badar. Alhamdulillah benar Islam. Selepas perang Badar ada perang Uhud. Dah perang Badar tahun kedua hijrah, perang Uhud tahun ketiga. Abu Salamah ambil peluang pergi perang Uhud. Dalam perang Uhud Abu Salamah cedera. Dalam perang Uhud ni Abu Salamah cedera. Cedera dia ni kata nampak luarannya biasa, luka biasa tapi makan dalam tu. Luka dalam. Ketika dia rasa tak sedap diri dah, dia panggil Ummu Salamah. Dia kata, ya Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusibu ahadan musibatun fayastarji'u 'inda dhalika wa yaqul Allahumma 'indaka ihtasabtu musibati hadhihi Allahumma akhlifni khairan minha illa a'tahu Allah azza wa jalla. Dengan molek ni kakak Abu Salamah hak cedera ni, dia panggil bini dia. Dia kata, yang lah kau mana? Mari sini aku nak royak. Aku nya dulu pernah dengar Nabi SAW bersabda. Dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seseorang akan satu musibah, tidaklah menimpa akan seseorang oleh satu musibah fayastarji'u. Dia pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni dapat musibah, rumah terbakar ke, aksiden ke, berapa ke, kita diminta istirja'. Istirja' ni sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia kata, Allahumma indaka, wahai Allah, aku suruh kamu lah ihtasabtu musibati hazihi, nak buat kira musibah aku ni. Allahumma khlifni khairan minha, wahai Allah, tolong murati benda yang lebih baik daripada musibah yang menimpa aku. Nabi kata siapa-siapa baca doa ni ketika terima musibah, illa a'tahu Allahu azza wa jalla, kecuali Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan dia. Dia minta dia ditimpa musibah supaya Allah Ta'ala ganti benda yang lebih baik lagi, Allah Ta'ala akan terima doa dia ni. Kalau musibah dia ni hilang kereta, tahu mana? Klik pak ngajar kereta tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terus baca doa, Allahumma indaka ihtasabtu musibati hadhihi Allahumma khlifni khairan minha. Ya Allah, aku suruh kamu lah musibah aku ni, tolong gantilah yang lebih baik lagi. Ketika ditimpa musibah, kita sabar, kita minta doa ni, Allah Ta'ala akan terima doa kita, ganti kereta hak lebih baik daripada kereta kita. Biasa baca doa ni dia ni. Dah biasa lagi ni, kawan. Ingat molek doa ni. Rumah terbakar, kawan. Memang lembek lutut, beg duduk rumah hangus api. Doa Allahumma khlifni khairan minha. Tolonglah ya Allah, ganti yang lebih baik daripada rumah aku ada. Lah ni hang terbakar rumah kayu. Dia kata doa ni Allah Taala ganti rumah batu.
Aksiden kaum anak mati ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa ni Allah ganti anak hak lebih baik daripada anak kita tu, insya-Allah. Baca doa ni dah. Kita baca ramai-ramai. Allahumma indaka ihtasabtu musibati hadhihi. Allahumma akhlifni khairan minha. Tu doa dia dah. Tak ada ustaz beli CD lepas ni. Beli CD boleh ulang banyak kali. Baik. Rekah cerita dia kakak, satu kali Nabi mari ziarah tok laki dia ni. Nabi mari ziarah tok laki dia Abu Salamah hok cerita. Nabi ziarah, Nabi nak klik tu, Nabi nak balik, mati Abu Salamah, mati Abu Salamah. Nabi pun pusing balik. Nabi doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal muqarrabin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ni doa Nabi ketika tengok mayat Abu Salamah. Doa ni panjang, ada hak pendek, riwayat lain hak pendek sebut Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wahai Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Kita pada kakak kalau kita pergi nawak orang sakit, tak pergi nawak orang mati, jangan pergi buka muka tengok, tak ada dah lah. Mana pakai tutup tu gak bos 10 ya klik. Jangan setakat tu je. Doa. Kita tak nak minta untuk duduk baca Yasin panjang-panjang tak. Doa apa dia? Buka tu gak Allahumma ighfir li Ustaz Yaqub, contoh mati nama ustazku. Kawan, Allahumma ighfir li Ustaz Yaqub, wahai Allah ampunkanlah dosa Ustaz Yaqub. Warfa' darajatahu minal mahdiyyin, muakaklah kedudukan dia di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunkanlah dosa aku dan juga dosa dia, wahai Tuhan sekalian alam. Pendek ya adik kakak. Cuba kita baca dah doa pada Abu Salamah ni. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyyin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ni doa kita pergi ziarah orang mati, pergi nawak orang mati. Baik, bila betul laki dia mati dia kakak ni cerita. Ummu Salamah teringat tok laki dia pesan kalau terima musibah sebut inna lillah, kemudian baca doa ni. Dia pun tengok tok laki mati ni kak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca Allahumma indaka ahtasibu musibati hadhihi. Dia baca sekat tu, dia tak tergamuk nak sebut Allahumma khlifni khairan minha. Dia tak tergamuk nak sebut wahai Allah tolong menggantilah tok laki aku ni hak lebih baik daripada tok laki aku. Oh, dia tak tergamuk nak sebut tu sebab bagi dia tak ada dah orang hak lebih baik daripada tok laki dia. Kalau siapa pun jadi tok laki dia lepas ni takdirnya ada, tak ada orang dah boleh lawan tok laki dia ni. Tak tubik mulut dia nak sebut wahai Allah gantilah tok laki aku ni dengan tok laki hal lebih baik lagi. Tak tubik. Tapi ingat ni hadis Nabi, ingat ni pesan tok laki. Akhirnya tubik jugalah. Allahumma khlifni khairan minha. Dia tubik juga sekali. Bila mati dia kakak Ummu Salamah, gegelah dia muda lagi. Anak baru seorang kecil pula. Maka ramalah orang Mekah ni hak masuk mitok dia. Masuk seorang tolak, masuk dua tolak, dia tolak. Sebab bagi dia tak ada dah orang hak lebih baik daripada tok laki dia. Termasuklah hak masuk mitok siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dia kata masuk mitok dia tolak, dia kata sih. Abu Bakar siapa dia kata mana? Hak lebih baik pada dia. Termasuklah Umar radhiyallahu taala anhu mitok Ummu Salamah, tak sih lagi. Tak sih. Takdir Allah Subhanahu wa taala
takdir Allah dia kata taqaddama minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri masuk mitok dia. Nabi sendiri masuk mitok. Summa qala lahu faqalat lahu, katanya Ummu Salamah bila Nabi masuk mitok dia, tak ada alasan dah. Tak ada alasan nak tolak. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, inna fiyya khilalan thalatha. Wahai Rasulullah, ambo nak tolak tak boleh tolak dah, moga mu sendiri masuk mitok. Tapi ambo nak ayaknya ambo ni ada 3 sifat. Tiga sifat yang ambo rusing tidak layak atas 3 sifat ni menjadi isteri pada kamu. Ambo ada 3 perangai, 3 perkara hak rasa tak layak untuk jadi isteri kamu. Yang pertama, ana imra'atun syadidul ghairah fa akhafu an tara minni syai'an yughdibuka fayu'adzibani Allahu bih. Yang pertama, aku nak sebut aku ni seorang perempuan yang cemburu aku tinggi. Orang tino biasa kawan, cemburu tinggi. Aku takut dia jadi bini mu, dia aku setuk angin cemburu, dah mu marah pada aku, Allah Ta'ala murka, tak ada pasal-pasal, aku kena azab Allah. So yang kedua, ana imra'atun qad dakhaltu fis sinin. Dia kata aku pun kena kira umur pun umur lanjut dah. Dia ni umur lanjut, dia kata. Wa ana imra'atun zatu iyal. Aku pula dia kata ada anak dah. Ramai lagi orang muda ni, aku ada anak dah. Jadi 3 perkara ni rasa tak layak nak jadi binimu. Maka Nabi SAW jawab, amma ma zakarti min ghairataki fa inni ad'u Allah azza wa jalla an yudhibaha anki. Nabi kata gini, kalau hak masalah ghairah cemburu tadi tu, aku boleh doa pada Allah Ta'ala biar hilang daripada kamu. Wa amma ma zakarti minas sinni faqad asabani mithlu alladhi asabaki. Kalau masalah tua enggak bukan musorang tu, aku tua juga. Mana dah Nabi masa dia umur berapa dah, 50 lebih dah dia kakak. Wa amma ma zakarti minal iyal fa inna ma iyaluki iyali. Kalau masalah anak keluarga, tak ada masalah apa, anakmu tu bila menikah dengan aku jadi anak aku. Bagaimana? Enggak pelik apa? 3 perkara ni dijawab oleh Nabi SAW. Akhirnya berkahwinlah Ummu Salamah dengan Nabi SAW. Tengok doa dia kat Nabi ajar. Doa Nabi ajar dan diamalkan oleh Ummu Salamah dengan penuh keyakinan. Akhirnya tepat benar berlaku. Dia minta supaya digantikan orang yang lebih baik untuk lelaki dia. Akhir Allah Ta'ala hatta siapa? Hatta Nabi SAW sendiri ia jadi suami kepada Ummu Salamah. Itulah kisah Ummu Salamah, 2 kisah. Yang pertamanya kisah dia berhijrah dengan penuh kesusahan. Yang keduanya kisah perkahwinan Ummu Salamah selepas kematian suaminya, hasil daripada doa yang diajar oleh Nabi SAW.